Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Kidir bin Ahmad Nazri, merupakan hos anda untuk hari ini. Jadi, selamat datang ke podcast Star Education Fair, platform terbaik untuk anda meneroka peluang pendidikan dan masa depan kerjaya. Jadi, bersama saya hari ini adalah adik Nat. Ya, Adik berasal dari Penang, Kedah. dari Kedah Hmm. dan sedang belajar di Giat Mara Bayan Baru, betul? Ya, betul. Alright. Jadi untuk adik Nat hari ini, bolehkah adik kongsikan tentang diri adik sendiri? Maksudnya perkenalkan diri, adik berumur berapa tahun, dari mana, berapa Nama orang saya family? Nat. Saya umur 18, Hmm. belajar di Giamara Bayi Lepas. Okay, main lepas. Alright. So, maybe adik boleh sharekan sikit bagaimana pengalaman adik di Giat Mara Bayan Lepas, ataupun maybe macam mana tenaga pengajar di situ ataupun kursus yang adik pilih sendiri. Maybe adik boleh ceritakan kepada penonton-penonton kita. Kursus kat situ cikgu semua baik-baik. Hmm, Cikgu tak garang. faham? Lepas tu kita dapat banyak benda kat situ. Okay. Hmm. Adik ambil kursus apa? Kursus elektronik. Elektronik. Hmm. Faham. So, apa yang adik rasa macam adik dapat belajar dalam kursus elektronik itu? Contohnya macam adakah adik boleh apply benda tu bila adik boleh bekerja nanti ataupun macam mana? Kita boleh apply banyak kerja. Hmm. Sebab sekarang banyak guna elektronik. Hmm. Faham. Sekarang pun dah guna AI, betul? Betul? Okay. So, sekarang apa yang adik rasa macam adik nak sampaikan kepada penonton-penonton kita? Maybe adik nak promote booth Giat Mara ke? Macam mana ke? Kepada yang nak sama belajar elektronik, boleh belajar dekat Giamara Bayan Baru sebab Hmm. cikgu semua baik-baik. Selain pada cikgu yang baik-baik, apa lagi yang Giat Mara maybe special, unik dia? Apa yang buatkan dia adik rasa special lah, yang rasa macam syok belajar kat situ? Banyak aktiviti kat situ. Okay, cuba Hmm. bagi contoh sikit aktiviti apa yang best. Macam lawak work skill apa semua tu. Oh, okay, Ha. okay. So, diorang ada aplikasikan lah sambil belajar, sambil pergi visit-visit macam Betul? tu. Faham? So, adakah Giat Mara ini juga menyediakan macam site visit untuk kilang-kilang ataupun adik-adik just ada dalam classroom untuk Dalam belajar? classroom je dah Dalam belajar. classroom, faham? Hmm. Alright, lagi satu. Bagaimana institusi Giat Mara membantu adik dalam boleh mensiapkan diri adik untuk bekerja nanti? Adik rasa macam mana? Hmm. Okey, maybe boleh macam dapat marketkan diri sebab adik dapat skill yang Sebab banyak dah ada lah. basic. Sebab ada basic. Sebab Hmm. Gamara ni memang belajar basic untuk elektronik lah macam adik kan? Betul? Faham, faham. Okey, adik. Next. Hmm. Apa adik nak sampaikan untuk penonton-penonton kita hari ni? Maybe in a way of adik nak promote Giat Mara Bayan Lepas ke? Ataupun apa lagi khusus yang adik tahu dekat Bayan Lepas ni yang boleh bagi tahu kat kawan-kawan kita kat situ? Giamara Bayi Lepas ada 3 kursus. Hmm. Aircon, elektronik dengan elektrik. Okay. So lagi satu, boleh tak adik bawakan kita orang dekat rutin harian adik? Contohnya macam waktu pembelajaran ataupun jadual waktu ataupun kelas-kelas yang adik join. Contohnya macam satu hari berapa kelas adik join. Lepas tu masa daripada pukul apa sampai pukul apa. Lepas tu balik pukul berapa macam tu. Hmm. Cuba beritahu dekat penonton kita. Start kelas pukul 8.30. Mhm. Kira pukul 8.30 tu kelas sampai pukul 10 je. Lepas tu Hmm. 10 tu dah rehat dah. Oh, so dia punya syllabus tu 2 jam lah. Dalam Lepas satu hari agak-agak berapa kelas? dia ada 2 kelas, pagi dengan petang. Oh, semua kos memang macam tu? Hmm. Okey, faham. So adik adakah adik dalam masa yang sama tengah part time bekerja ataupun memang full time student? Memang full time student. Full time student lah. Okey, kalau macam tu kita masuk pada macam bantuan kewangan pula ataupun fees yuran yang dikenakan untuk pelajar-pelajar Giat Mara ni. Adik rasa macam mana dia punya price, dia punya harga untuk lanjutkan pengajian tu? Okey je sebab yuran masuk bayar first je. Oh, first saja. Hmm. So adakah dia macam setiap semester ataupun setiap tahun kena bayar? Tak, awal semester je. Lepas tu akan dapat Hmm. elo 2 bulan setiap tahun. Faham? Okey, kalau kita sambung kepada tempoh pengajian. So kalau macam adik ambil elektronik tadi, so agak-agak berapa tahun ataupun berapa semester untuk adik habiskan pengajar adik sebagai pelajar Giat Mara? Belajar setahun je, terus Hmm. dapat CJSKM 3. Hmm. Okay. So CJ tu diperlukan lah kan untuk Hmm. kita involve. Maybe adik nak kerja dekat mana-mana pun senang dapat sebab ada sijil. Betul? Okey. Baik-baik, faham. Adik apa-apa lagi nak sampaikan dekat penonton kita? Tak ada. Nak promote booth ke? Tak Booth ada. adik nombor berapa? Ah,
25 kot? 25. So kepada, adik-adik yang ingin belajar tentang Gap Mara bayan lepas ataupun mana-mana Gap Mara, boleh datang ke booth kita kat dalam dan cari adik Nat sendiri. Maybe adik Nat boleh explainkan kepada anda apa specialnya tentang Gap Mara yang mereka offerkan untuk kita hari ini. Jadi adik, itu sahaja. Saya Ahmad Kidin bin Ahmad Nazri ingin mengucapkan terima kasih kepada awak kerana bersama kami hari ini dan kita akan kembali lagi dengan institusi yang lain dalam episod seterusnya. Terima kasih adik.